Simpan emas tu jangan lupa bayar zakat ya. Alhamdulillah bila sebut tentang simpan emas, mesti ada yang selalu ingatkan kita untuk bayar zakat. Jadi saya nak share sikit, sebenarnya antara orang yang simpan emas dengan orang yang simpan duit, yang paling ingat tentang zakat tu sebenarnya orang yang simpan emas. Dan kebanyakan yang lupa tentang zakat tu sebenarnya orang yang simpan duit. Ada juga yang takut nak simpan emas sebab takut nak kena bayar zakat. Apa yang kita kena tahu, zakat hanya dikenakan kepada orang kaya. Orang miskin tak layak keluarkan zakat. Siapa yang takut nak bayar zakat sebenarnya dia susah nak jadi kaya. Tapi siapa yang pasang cita-cita nak bayar lebih banyak zakat, insya-Allah Allah akan lorongkan lebih banyak jalan kekayaan. Sebab setiap bahagian harta yang kita keluarkan kerana Allah, Allah akan gantikan sekurang-kurangnya 10 kali ganda daripada apa yang kita keluarkan. Itu janji Allah. Macam yang kita tahu, tak ada yang lebih menepati janji selain dari Allah, pemilik segala kekayaan di langit dan di bumi. Jadi jom sama-sama kita simpan emas sampai kita layak keluarkan zakat. Nak mulakan simpanan emas tak perlukan bajet yang besar. Ada RM100 pun dah boleh mulakan simpanan. Tekan link di bio untuk daftar akaun percuma. InsyaAllah saya bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk dapatkan lebih banyak ilmu emas dan kewangan.